Hari ni kita nak buat sambal belacan ya, sambal belacan. Kita nak buat versi lain pula ya. Ni kita tengok dia punya bahan-bahan dia seperti biasa, ada asam jawa ya. Ni ada cili ya, cili merah, cili hijau, ada belacan ya. Bawang putih tak ada kan? Okey, kita ada ni. Ni kita pakai limau kasturi ya. Bagi dia masam sikit. Kita tak pakai yang limau yang kita beli tu. Yang beli cecai limau tu, saya rasa agak tak sesuai ya untuk kita buat sambal belacan. Okey. So, kita nak mulakan, kita nak macam kita goreng dulu ya, goreng. Kita goreng kita belacan, kita punya bawang, cili semua ya, supaya sebenarnya lebih cantik, lebih tak memedihkan perut ya, sebab dia masak ya. So mula-mula kita tuang sikit minyak masak ya, minyak masak ke dalam kuali kita. Dapur pun kita dah panaskan sampai 3500. So kita masukkan kita punya belacan. Kita nak cepat sebenarnya ni, tak tunggu dia nak mendidih-didih dia minyak tu, kita cebur je semua. Tahu-tahu dia dah berbunyi. Itu dia. Maknanya dah panas lah tu ya. Masukkan semua ya. Sambil-sambil tu nanti kita kucar-kucar dia, bagi dia rata. Apa cak kau? Kan dah melata. Apa kau? Kau dia tu dah naik balik. Minyak dah mocik tu, kita kucar sikit. Kucar sikit. Lagi tengok kau. Dah naik dia balik. So ini kalau ikut ni macam kita buat style orang Indon ya. Orang Indon buat sambal belacan ya, sambal terasi dia. Macam ni lah. Dia boleh sama ada kita nak goreng dulu macam ni, ataupun kita rebus dulu ya, dia punya bahan-bahan kacang, dia punya cili, bawang ya. Okey. So kita masukkan dalam blender terus ya, kita masuk dalam blender terus. Apa cakap kita tak ada masa tak ada masa nak kita nak tumbuk-tumbuk dekat lesung. Lesung tu ada tapi kita tak nak gunakan lah ya. Kita duduk rumah macam ni, takut nanti kita ganggu jiran sebelah semua ya, atau jiran bawah tu berdegum. Tu dia. Kita masukkan semua. Okey, kita masukkan semua. Cili semua ya. Kita buat semua tu pelan-pelan nanti. So, kau dah jatuh semua dah. Ni hari ni agak ganas sikit lah. Sebab segala macam bunyi ya. Selalu kita buat, orang kata sopan santun, ini kita ganas sikit. Lama pun sambal belacan, bagi ganas semua sedap. Kita letak gula semua ya. Kita gula. Kita letak biasa perasa tu ya. Ini perasa semua ni ya. Okey. Kemudian letak garam sikit ya. Ni untuk melengkapkan lah. Untuk melengkapkan kita punya pembuatan sambal belacan. Ada asam jawa sikit ya. Kita letak. Kemudian jangan lupa kita letak kita punya air limau kasturi ya. Limau kasturi. Kita tak panggil hang kasturi, susah nanti. So next kita pergi blender. Nampak merah sikit ya, merah sikit, warna perang-perang sikit ya. Inilah kejadian dah. Dah siap, kira dah siap lah tu ya. Bukan susah sangat nak buat ni, nak makan ni kena rajin. Kalau malas tak payah ya. Sebab ada orang yang tak boleh kena panas dapur, orang kata tak tahan.
Padahal orang kampung, tak? Kita ni orang kampung, boleh. Yang normal kita boleh panas, boleh sejuk, tak kisah. So kita tuang dalam kita punya mangkuk kecil ni mangkuk hikmah ni sebenarnya, ya. Kita dah tuang tu. Nampak tu kejadian dia. Wow, dia dah. Tu dia. Merecik dulu. Tu dia. Lepas tu kita masukkan kita punya irisan-irisan limau kasturi tadi. So kita gaul sikit, gaul, bau pun dah menyusuk, orang kata menusuk hidung, ya. Dah siap dah. Inilah kejadian dia sambal belacan kita. Sebenarnya ulam-ulam tu telah kita rebus tadi, ya, tadi, ya. Ini ada ulam apa ni? Terung pipit. Ini ada apa? Tomato mini. Tomato kecil lah, ya. Ada juga ulam timun. Ada juga ulam bendi. So kalau lawan dengan benda ni, dengan sambal ni kan, waduh. Orang kata boleh tidur sekejap luar makan lah, bukan masa makan, ya. Okey. Kita nak buat kerang berserai, bukan bersepai, ya, berserai. Ini kerang biasalah, ya. Kita dah basuh bersih kulit-kulit dia. Kita tak kupas pun sebab kita nak cebur sekali. Yang ini kita punya bahan bawang putih, bawang merah, ada serai, ya. Ini biasa ada kita punya cili giling, ya. Yang lain-lain biasalah itu kena masuk tu. Itu bahan-bahan yang perlu kita campur nanti. So, pertama kita masukkan kita punya bawang putih, bawang merah, ada serai semua tu kan. Kita blend, ya. Ini proses ada halia sikit, kita blend sekali. Okey, dah blend dah. Kuali pun dah panas, ya. Kuali pun dah panas, ya. Kita cebur dalam kuali yang panas. Okey. Kita kucah-kucah ya. Nampak tu. Berasap dah tu. Berasap dah kamera ni. Kena asap. Bau pun dah naik. Sedap ya bau dia. Okey. Kemudian ada bahan lain yang kita nak masukkan, ya. Tu banyak dia. Tengok main. Dia punya senjata-senjata yang nak masuk sekali tu. Tengok. Tu cili kering. Kucah-kucah dia. Bukan cili, sorry, bukan cili kering, cili giling. Tu ingat pula cili kering. Ini mesti ada menu lain yang kita nak masak nanti. Jangan gunakan cili kering. Nampak dah merah, cantik. Ada sos cili. Tambah sikit. Jadi jangan tanya ya tentang sukatan. Kita main cebur je ni. Campak-campak masak, campak-campak masak. Ya. Tak ada sukatan khusus. Ikut sukati je. Kita masukkan sos ikan. Ya. Biasa. Tengok. Benda yang sama. Sos ada masuk punya apa? Serbuk. Ada garam. Kemudian kita tak gula. Tu dia. Gula tu main tuang. Ya. Agak-agak lah ya. Jangan masukkan satu bekal lah tu. Nanti lain lah rasa. Jadi kita kucah-kucah dia. Kucah-kucah dia. Kucah-kucah dia. Kita masukkan sekali kerang. Dengar bunyi kerang tu. Mengetuk ni. So kita gaul rata ya. Gaul rata. Nampak. Kita tunggu dia masak sekejap ya. Sebenarnya sekejap je masak tu ya. Kita tunggu dia bagi dia sesuai dengan kalau kita sekat mana kita nak masak lah ya. Selalunya kalau kita makan ke kedai ni pun bukannya masak sangat. So orang kata ngam-ngam je lah kita masak ya.
So kerang ni memang tak rebus tadi ya. Kita masuk tu suai masak. Dia masak, orang kata masak fresh lah ya. Ditunggu lama sikit lah. Kalau cepat sangat dia makan kerang mentah pula. Jadi kalau kita gaul itu kan, maknanya semua rempah-rempah yang kita blend tadi, semua yang kita tumis awal tadi akan masuk ke dalam kerang tu ya. Dan ni kerang ni isi dimakan ya. Tapi kerang sekarang mahal ya. So kalau tak boleh makan dia punya kulit tu, jilat-jilat je lah. Okey. Kan bagi rasa ya. Kita nak tengok macam mana. Nampak tau? Cantik kejadian dia. Tu dia. Kita tutup kejap. Bagi cepat proses masak dia. Okey, kita tunggu sekejap lagi ya. Bagi dia betul-betul masak kerang. Masak dan garing. Jadi kering air tu ya. Bolehlah jilat-jilat jari depan ni. Okey, nampak dah siap. So kita pindahkan ke mangkuk kita ya. Okey. Nampak cantik ya. Okey, nampaknya masakan dah terhidang semua ya. So inilah menu untuk makan tengah hari ya. Ada ulam-ulam semua. Biasalah kita makan ulam ya. Kemudian ini dia biasa makan tadi dan ini adalah rebus. Okey, next menu kita akan goreng udang dengan sotong. Ini kita nak habiskan stok ya. Kita lepas ni nak balik kampung ya. Cuti seminggu. So ini kita dah gaul dengan apa? Tabung apa? Tabung bestari. Semoga udang dan soto ni menjadi bestari lah bila dimasak ya. Kita tengok gaul-gaul sekali ya. Kita tengok cium tengok tu dah dia melegak dah tu. Tu dia. Nampak. Okey. Dah mendidih dah tu ya. Dah cantik kejadian dia. Okey. Tak nampak bunyi lah, cantik lah ya. So nampaknya
hidangan pun telah siap di atas meja. Dan nasi, ya. Ni ada kita ulang balik ya. Ini kerang tadi ya. Kerang sambal. Ni ada ulam-ulam. Ini ada sambal belacan. Dan ini ada goreng tepung, udang dan soto.